Okay guys, sebelum tu jangan lupa klik like, komen dan save video ni guys. Okay, hari ni kita nak ajar korang cara-cara nak guna black water ni Okay, ini black water yang betul-betul high quality, yang elok lah. Okay, untuk black water ni sesuai untuk ikan air tawar di Malaysia, ikan gapi, ikan laga, ikan glowfish. Okay, kegunaan dia untuk bagi air ikan korang nampak lagi cantik. Lepas tu bagi stabilkan pH air. Okay, lepas tu nak bagi ikan korang naik lagi warna dia lah. Kalau merah dia akan jadi warna merah betul lah. Ni black water ni botol dia kecil Okay, botol ni kecil. Kalau korang berminat boleh order dekat kita punya Shopee. Jom, cara nak guna senang saja. Korang buka dia punya cap bahagian atas ni. Okay, lepas tu korang boleh titih dalam akuarium korang. Tengok kalau nak lagi pekat lagi bagus lah. Tapi kita buat macam warna macam TO sikit. Jom kita tengok dekat situ. Okay, korang titik je. Titik, letak banyak pun tak apa. Kalau letak banyak dia lagi elok lah. Okay, letak dalam 10 picit macam tu. Okay, jom kita tengok lebih detail lagi guys. Okay, korang nampak tak? Lepas tu korang boleh kacau kan. Lepas tu korang tengok air dia akan berubah sikit warna. Tapi dia bukan air kotor dia bukan air kotor guys. Jom kita tengok dekat lagi. Korang tengok ikan kita betul-betul aktif. Okey. Warna dia pun nampak lagi Okey. So jom kita tengok dekat untuk ikan laga kita. Okey, ini bekal ikan laga kita. Okey, korang tengok. Dia boleh pakai dekat semua ikan ikan laga ke, ikan gapi, moli, glowfish. Ni ikan laga betina kita pun kita letak. Nampak air dia betul-betul pekat. Okey, tengok okay, lepas tu kita tengok dekat akuarium kita belah sini. Yang ni kita baru set up ni. Nanti korang tunggulah next episode. Okay, nampak air ni semua macam kuning-kuning kan. Ini air daripada black water kita. Korang pakai yang ni je pun dah cukup dah guys. Okay, ikan laga warna dia memang cantik guys. Korang tengok warna dia merah betul Okay, lawa guys. Okay, korang tengok lagi sini. Nak lagi banyak, nak lagi gelap, korang letak titik lagi banyak. Okay, kalau berminat beli kat kita punya Shopee. Okay, thank you guys. Bye.